Okey, salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Terdidik Negara Sejahtera, #Team JPN Melaka. Okey, jadi yang saya hormati rakan-rakan penolong pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan yang ada bersama di talian rakan-rakan pegawai, penolong pegawai Unit Sumber Teknologi Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah, Alu Gajah, Melaka Tengah dan Jasin. Okey, dan rakan-rakan guru, admin D5 dan juga guru-guru yang lain, sebab kali ini saya buka perkongsian ni untuk semua guru yang berminat. Untuk hari ini saya tak bawakan sesiapa dari GPGD, bukan juga daripada PPD, tetapi untuk slot pada petang ini saya akan cuba menyampaikanlah perkongsian ini. Asyik saya minta kawan-kawan daripada USTP, daripada GPGD untuk berkongsi ilmu. Jadi hari ini saya kongsi untuk slot pertama tahun 2025, saya yang akan membuat perkongsian, yang mana tajuk kita tahun ni kita ubah sikit, perkongsian ilmu aplikasi dalam delima. Okey, jadi untuk tahun ni siri 1 tahun 2025, dan fokus kita pada kali ini adalah program pensijilan delima. Kalau sebelum ni kita macam tahun lepas kita fokus kepada AI. Tahun sebelum tu saya berhenti sekejap, tahun 2022 kita lebih kepada aplikasi ada dalam delima. Maknanya kita go in deep setiap aplikasi. Tapi untuk tahun ni saya akan buat perkongsian lebih kepada perkongsian secara umumlah mengenai apa yang ada dalam delima yang boleh cikgu manfaatkan, sama ada untuk diri sendiri ataupun untuk cikgu aplikasikan dalam PDP. Jadi itu saya kata kali ni kita bersiaran bersama saya. Mungkin kalau selepas-lepas ni mungkin rakan-rakan USTP ataupun daripada kalangan guru lah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita tengoklah seperti yang saya maklumkan, kali ni kita pergi fokus kepada program pensijilan dalam delima. Okey, kalau ikutkan program pensijilan dalam delima ni, dia berada di dalam delima lah, di bahagian bila kita masuk delima, interface yang mula-mula tu ada di bahagian sebelah kiri. Nanti saya akan tunjukkanlah kat mana kita akan ada sesi hands on selepas ni. Jadi mula-mula saya akan introduce sedikit pengenalan. Okey, jadi kita ada pensijilan dalam delima, program pensijilan delima. Okey, kenapa saya pilih hari ni? Saya pilih untuk program pensijilan delima. Sebab saya nak menyahut, saya cuba nak berkongsi ilmu yang saya ada supaya cikgu dapat menyahut dasar pendidikan digital teras kedua, iaitu pendidik kompeten digital. Seperti yang cikgu sedia maklum, kalau dalam dasar pendidikan digital yang kita yang telah diluncurkan pada 28 November 2023, dia ada 6 teras. Okey, dan teras kedua dia direct, dia mensasarkan pendidik kompeten digital. Okey, tujuannya bila pendidik ni kompeten digital, okey, kita akan lebih berkeyakinan, lebih kreatif dalam menghasilkan bahan dan juga teknik pengajaran dalam kelas, dan hasilnya mestilah target kita ke arah teras 1, iaitu murid fasih di digital. Dan objektif dasar pendidikan digital, kalau cikgu saya ingatkan sekali lagi, objektif dia adalah untuk melahirkan murid fasih digital yang berdaya saing. Jadi mana nak datang murid fasih digital? Tentulah daripada cikgu-cikgu yang fasih, yang kompeten di digital. Okey, jadi kita teruskan. Okey, kalau saya macam tadi saya tunjukkan, tak bergerak lah ya saya punya slide. Okey. Ini program pensijilan dalam delima ni. Program pensijilan delima kalau dulu dikenali sebagai delima
Certified Training Program, DCTP, Delima Certified Training Program, tetapi sekarang dah nama dia Program Pensijilan Delima. Okey, jadi dalam program pensijilan Delima, bila cikgu masuk nanti kita akan masuk sama-sama. Okey, kat situ ada Apple Learning Coach, ada pensijilan Microsoft iaitu MIE dan juga MIEE. Kemudian ada juga pensijilan Google. Okey, dia fokus kepada GCE level 1 dan juga level 2 dan juga pensijilan Apple Teacher. Okey, jadi ada kat situ ada 4 sub lah. 4 bahagian, tetapi dia fokus kepada 3 teknologi utama yang ada dalam Delima iaitu Apple, Microsoft dan juga Google. Kita tengok yang seterusnya. Sebelum kita pergi hands on, saya kenalkan sedikit lah. Okey, jadi untuk pensijilan Google, sebenarnya ada banyak pensijilan dalam Google, tapi kita fokus kepada kita sebagai pendidik lah. Untuk pendidik, kalau untuk pensijilan Google sebenarnya ada 5. Ini yang saya tahulah, kalau ada yang saya salah mohon betulkanlah. Okey, yang pertama kita ada Google Certified Educator ataupun GCE Level 1. Okey, jadi untuk GCE Level 1 ni dia lebih kepada untuk kita membuktikan kebolehan asas menggunakan alatan Google. Alatan tu tools Google untuk pengajaran kita. Yang mana kalau cikgu ambil GCE ni, okey, saya tengok, saya rasa sebab ada cikgu komen tak boleh masuk ni. Saya tengok di talian baru 168 kat sini. Sekejap Okey, terpaksa jugalah sebab ada orang komplain dia kata tak boleh masuk. Sebenarnya kita baru 171 sekarang, boleh masuk. Cuma masuk saya dah pesan menggunakan ID Delima. Jadi yang tak boleh masuk tu sebab dia guna ID lain daripada Delima. Bila guna ID yang lain daripada Delima, saya mengendalikan ni seorang-seorang. Jadi memang saya tak akan admit sesiapa yang tak guna ID Delima, dan itu adalah juga macam mana saya nak menegaskan penggunaan ID Delima lah. Okey, jadi saya sambung, minta maaf cikgu terganggu sedikit. Okey, jadi saya ulang balik tadi untuk GCE level 1 dan juga GCE level 2. Pensijilan dia, cikgu perlu menduduki peperiksaan selama 3 jam. Tak susah pun, ada 35 soalan je. Setakat ni lah, 35 soalan objektif ataupun dia drag and drop, dia senang sahaja. Drag and drop, ada orang kata objek multiple choice, MCQ, ada 35 soalan. Cuma bayaran dia berbeza lah. Kalau level 1, GCE level 1 $10. GCE level 2 kos dia adalah $25. Tetapi kita ada cara untuk dapat yang free lah. Dengan syarat kita cikgu mohonlah voucher, sebab saya juga menguruskan voucher. Biasanya setiap negeri akan dapat voucher lah, certain amount tapi tak banyak. Jadi bila voucher ni first come first serve lah. Kita akan bagi first come first serve. Okey, yang ketiga untuk Google juga kita ada Google Certified Trainer. Okey, ini level up sikit yang ketiga. Okey, ni untuk tujuan dia untuk guru-guru. Target dia adalah untuk individu yang melatih guru lain dalam penggunaan Google Workspace. Jadi untuk Google Certified Trainer dia ada sedikit rumit sikit lah. Kena ada video, kena ada portfolio, kena ada kemudian video dihantar ke YouTube, kena ada Google site. Kemudian mohon kepada Google. Dan kemudian satu lagi syarat, kena duduki ujian TSA, singkatan untuk Training Skills Assessment. Yang tu kos dia adalah $15. Okey, saya sambung yang seterusnya. Kalau untuk Google, lepas ni kita akan hands on. Okey, yang seterusnya adalah Google Certified Innovator. Ini adalah untuk pendidik yang ingin membasi dalam bidang teknologi yang berkaitan dengan Google. Macam mana nak dapat MIE? Sekejap lagi saya cerita. Okey.
Okey, untuk yang pertama dengan yang kedua, MIE dan MIE ada kursus dia dalam platform dia. Bila kita ikuti kursus tu, kita dapatkan expert. Dan untuk tempoh pencalonan, sekejap je tempoh dia, sebulan. Dan untuk kita mohon pencalonan tu, alamak asyik tu hilang lagi saya punya connection. Okey, jadi minta maaf banyak-banyak, saya cuba dah mengatasi, saya dah gunakan kabel ni, tadi saya gunakan wifi. Kalau saya hilang lagi, saya akan cuba atasilah, kita tengok macam mana. Minta maaf banyak-banyak. Okay, jadi saya ulang balik untuk MIE dengan MIEE, tak perlukan kita keluarkan duit, cuma kita kena buat kursus ataupun e-pembelajaran. Itu untuk MIE. MIEE kita kena mohon tapi kena ada evidence lah. Nanti saya terangkan kan, kalau saya cakap sekarang panjang pula. Okey, kemudian yang ketiga kita ada Microsoft Certified Educator ataupun MCE. Ini adalah pensijilan rasmi yang diiktiraflah di peringkat kebangsaan sebab exam. Okey, jadi untuk menduduki exam ni biasanya berbayar. Saya search dia sekitar 127 USD 127 USD dan harga tu berbeza-beza bergantung kepada negara. Tu dia kata kalau dengan dia dalam sekitar 250. Tapi saya sebenarnya tak adalah, saya hanya nak memperkenalkan saja. Yang berbayar ni mungkin kemudian lah. Ada peluang dapat voucher, kita gunakan voucher. Okey, dan ada juga Microsoft Certified Trainer. Ini pun untuk orang yang rasanya nak bergerak secara profesional lah dalam bidang training ni. Kalau cikgu-cikgu rasa tak perlu kot. Kalau cikgu setakatlah 1 dan 2 sebab tujuan kita nak gunakan dalam PDP. Okey, yang seterusnya kita ada pensijilan Apple tadi. Kalau kita tengok dalam Delima ada pensijilan Apple. Okey, jadi kita dekat situ kita ada Apple Teacher. Apple Teacher ni adalah pensijilan asas lah untuk cikgu-cikgu yang gunakan iPad ataupun Mac dalam PDP. Lepas tu yang kedua kita ada Apple Learning Coach. Kita ada Apple Learning Coach yang tu untuk orang yang boleh membimbing. Nanti bila dia ada Apple Learning Coach, dia akan boleh train guru-guru lain lah menggunakan Apple dalam PDP. Okey, dan yang ketiga kita ada Apple Distinguished Educator, ADE ya. Yang ni eksklusif lah untuk pengguna teknologi Apple. Biasanya untuk cikgu-cikgu kita sarankan yang pertama dengan yang kedua lah. Okey, jadi saya tutup dulu presentation saya, slide saya sekejap saya tutup dulu slide sebab kita akan ke sesi hands on lah. Saya akan tunjukkan secara hands on. Saya akan tunjukkan kat mana cikgu nak tengok pensijilan tu yang ada dalam Delima. Izinkan saya share satu lagi screen. Okay, saya share window. Okay, so okay, boleh nampak ya cikgu? Okay, ini adalah paparan Delima lah. Paparan Delima cikgu-cikgu. Okay, saya akan mulakan macam biasalah bila kita nak masuk Delima. Ini paparan dia, kita kena klik kotak yang kecil ni. I agree to the term and conditions. Okay, kita buat sama-sama cikgu. Click here to log in. Okay, nanti kan kalau ada yang nak buat login rules dengan murid-murid pun boleh. Benda ni juga kan. Okay, dan kita pilih account kita. Pilih account dan kita tekan continue. Okay, dan dia adalah dia punya ni. Okay, kita kena allow. Okay, saya rasa cikgu semua dah mahir. Jadi kita, okay, ini dia. Ini adalah, sebab saya share window. Okay, sekarang kita tengok ini adalah paparan. Kalau cikgu nampak kecil, saya rasa okey kot sebab saya dah, saya minimizekan sikit skrin saya. Ini adalah paparan interface bila kita buka Delima. Mungkin paparan saya dengan paparan cikgu berbeza sedikit lah sebab saya ni menggunakan akaun CM dan cikgu-cikgu menggunakan akaun CM.
Account G. Account G. Saya CM, Cikgu G. Alamak, tersasul. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Yang saya cerita tadi adalah kat sini, sebelah kiri ni. Sebab saya kata perkongsian mengenai aplikasi dalam Dreama. Jadi hari ini saya fokus yang sebelah sini je, kat kiri ni. Cikgu boleh nampak di sebahagian kiri. Okey, jadi kita tengok ada pembangunan profesional saya. Jadi saya fokus satu benda sahaja, iaitu program pensijilan Delima. Okey. Okey, kita klik ni. Okey, jadi bila kita klik ke bawah anak panah, kita akan jumpalah Apple Learning Coach. Okey, pensijilan Microsoft, pensijilan Google dan juga pensijilan Apple ataupun Apple Teacher. Okey, yang pertama kita pergi kepada pensijilan Google. Saya klik kepada pensijilan Google. Okey. Jadi bila kita klik kepada pensijilan Google. Okey cikgu, saya besarkan sikit tak apalah. Okey, saya besarkan sikit. Okey, inilah paparan dia. Cikgu nampak kalau tak nampak cikgu boleh cakap dengan saya. Cikgu tak nampak sebab saya dah besarkan skrin saya, jadi saya tak nampak paparan. Okey, jadi ini adalah pensijilan Google. Okey, sebenarnya bila kita klik untuk GCE level 1, level 2, cikgu akan dibawa ke interface ni. Okey, untuk makluman cikgu, interface ni hanya digunakan untuk kalau cikgu nak buat latihan ataupun pembelajaran kendiri. Pembelajaran kendiri. Tetapi macam saya kata tadi, untuk GCE level 1 berbayar $10, GCE level 2 $25. Tetapi ada cara untuk kita tak payah bayar. Cara dia, cikgu kena dapatkan voucher. Kalau cikgu tengok kat sini DCTP, ini program yang lama. DCTP ni dulu kita mohon voucher tu melalui site ni. Melalui site ni, tetapi sekarang cikgu jangan mohon melalui slide ni. Mohon sangat-sangat jangan mohon. Sebut sekali lagi, saya ulang sekali lagi, site ni hanya untuk cikgu belajar secara kendiri sahaja. Okey, jadi kalau cikgu nak belajar, okey, cikgu tekan bahagian kursus. Di bahagian kursus ni, okey, kita boleh belajar satu persatu berkaitan aplikasi-aplikasi Google yang boleh kita gunakan dalam PDP dan juga dalam membantu tugasan kita seharian lah. Bila cikgu nak mula, cikgu mula GCE level 1. Okey, mula GCE level 1, cikgu bolehlah tekan. Kat sini kalau GCE level 1, cikgu akan belajar 12 aplikasi berkaitan dengan Google, daripada Chrome sehinggalah YouTube. Ini semua level 1. Cikgu belajar, bila cikgu belajar, saya tekan sekali satulah, saya tunjuk contoh. Bila kita tekan, okey, cikgu kena sign in sini. Cikgu masuk, cikgu tengok je, tengok ada video, cikgu tengok video, kemudian cikgu jawablah soalan-soalan ni. Kalau dulu bila dah siap semua, soalan kena betul semua, barulah akan appear, ikon tu akan menjadi aktif lah. Ikon tu akan menjadi aktif. Tetapi sekarang itu saya kata ada masalah teknikal, ikon tu tak aktif. Tapi apa yang saya nak cakap kat sini, cikgu boleh gunakan site ni untuk persediaan kepada cikgu untuk menghadapi peperiksaan Google GCE level 1 dan juga level 2. Kalau cikgu nak ambil level 2, cikgu tekanlah kursus ni, cikgu pergilah level 2. Level 2 dia advance sikit. Kalau cikgu tengok level 2 kita ada 15 aplikasi. Ada tambahan lah, nampak ada Scholar, ada Maps, Search, ada Blogger, tapi semua dah level 2. Berbeza sikit lah. Cikgu boleh tengok, cikgu tengok lah, ini untuk persediaan menghadapi ujian level 1, level 2. Okey, dan sebenarnya ini tips peperiksaan ni pun sebenarnya cikgu tak payah tengoklah, nanti kita akan ajar. Okey, jadi dia dapat hebahan, mereka kata okey, dah dibuka untuk permohonan. Jadi saya akan keluar iklan. Saya akan keluarkan iklan, macam mana saya iklankan, saya hantar surat.
saya hantar surat ke semua sekolah, saya akan bagi pautan Google Form. Jadi cikgu cepat-cepatlah isi. Ada orang kata dia isi tak dapat. Yelah cikgu, kalau satu negeri Melaka dapat 80, saya kena bagi pula ikut daerah. Nak berlaku adil supaya cikgu setiap daerah pun dah dapat. Jadi bila ada je Google Form tu, isilah cepat-cepatlah. Jadi kita boleh dapatlah voucher level 1 ataupun level 2 secara percuma. Dan jangan risau, untuk yang dapat voucher, kami akan uruskan sesi untuk belajar, kemudian untuk duduki peperiksaan. InsyaAllah kami akan bantu sehingga luluslah. Sebab orang dah bagi voucher, nanti dia akan tengok juga kan kadar kelulusan setiap negeri. Okey, jadi itulah tata cara kalau cikgu nak dapatkan voucher untuk level 1 dan juga level 2. Sekali lagi saya tekankan, jangan mohon voucher dekat Delima ni lah. Cikgu mohon voucher apabila saya dari STP ada surat keluarkan tawaran permohonan voucher Google GCE level 1, level 2. Cepat-cepat isi ya. Okey, dan saya minta maaf lah, kadang-kadang ada sekolah tu cepat diisi sampai 20, tapi kadang-kadang saya terpaksalah kita limitkan sebab sekolah lain pun nak juga. Okey, yang seterusnya kita tengok yang kedua adalah pensijilan Microsoft. Sebelum tu saya lupa. Kan saya kalau dah bercakap ni macam berteh jagung. Okey, jadi sebelum saya teruskan, okey, ada apa-apa nak tanya mengenai Google level 1, level 2? Cikgu boleh ikut ke semua? Ke saya bercakap seorang ni? Boleh Okey, terima kasih Cikgu Kevin. Okey. Okey, kita tengok sekejap sebelum saya teruskan. Okey. Tadi saya tak tahu, tak apa. Slide saya tadi bila tu saya tak tahu, tapi tak apa. Slide tu sebenarnya saya ulang baliklah dalam saya punya hands on ni. Sebab tadi saya terkeluar kan connecting. Okey. Jadi kita tengok yang seterusnya, yang permohonan sebelum ni bila dapat tahu. Sebenarnya yang permohonan yang sebelum ni dah ada senarai-senarainya. InsyaAllah dalam waktu terdekat kita akan keluarkan surat untuk bengkel dan juga proses menduduki ujian lah. Kalau rasa tak sabar-sabar bolehlah tanya saya kan, tapi ataupun tanya USTP. Yang pasal jauh hari itu sebenarnya kalau nak ikut, tadi kita ada satu kursus untuk Google Certified Trainer, GCT lah, GCT. Tetapi syarat dia untuk mengikuti kursus GCT tu mestilah ada GCE level 1, level 2. Saya sebenarnya nak dapatkan peserta, Melaka perlu hantar 6 orang je. Nak hantar 6 orang, 2 orang satu daerah pun saya susah. Sebab masing-masing tak nak join. Sebab dia tak tahu apa program tu kan. Okey, jadi itulah kalau cikgu rasa nak voucher percuma untuk trainer tu, cikgu cubalah kalau ada saya buat iklan jauh hari tu, cikgu masuklah, cikgu akan dapat yang percuma. Itu yang percuma lah. Dan kami pun minta juga dengan pihak Google, asyik bagi level 1, level 2. Kami juga kalau boleh kami minta trainer GCT. Tak apalah, kita tengoklah kalau dapat saya akan war-warkan lah. Okey, kemudian Cikgu Satishwaran tanya, kita perlu mengikuti kursus hanya selepas mendapat voucher ke? Sebenarnya kursus ni, kursus yang kalau yang saya anjurkan tu selepas dapat voucher lah. Tapi kalau yang pembelajaran tu, cikgu boleh buat bila-bila masa je. Cikgu tak perlu untuk duduk exam pun, tapi untuk kita tingkatkan pengetahuan, kita boleh join, boleh buat pembelajaran dan kemudian boleh juga record. Bila cikgu buat pembelajaran, cikgu boleh cikgu boleh recordkan dalam SPL KPM. Mana-mana yang cikgu buat kursus yang berkaitan dengan Google, Apple ataupun Microsoft, secara dalam talian yang dalam Delima ni cikgu boleh recordkan dalam SPL KPM.
dalam SPL KPM. Okey, yang seterusnya kita tengok yang seterusnya. Kita sambung yang seterusnya, kita sambung kepada pensijilan Microsoft ataupun MIE dan juga MIEE. Okey, sekarang kita klik pula kat sini cikgu. Okey, bila kita klik kat Microsoft tu MIEE, cikgu akan dibawa ke platform Microsoft Learn. Microsoft Learn. Okey, jadi di Microsoft Learn ni, alamak saya dah sign in. Cikgu kena sign in lah. Cikgu sign in dan saya galakkan cikgu sign in, gunalah email. Kalau cikgu rasa tak nak sambung dah lepas cikgu pencen, cikgu boleh gunakan email Delima G cikgu. Kalau cikgu rasa lepas cikgu pencen, cikgu nak sambung belajar lagi, cikgu gunalah Gmail personal untuk cikgu ikuti Microsoft Learn. Sebab cikgu tahu kalau G cikgu, lepas cikgu pencen dia akan ditarik balik ataupun dia off board. Macam saya ni pun dulu saya tak tahu. Saya pergi masuk menggunakan email JPN 80 CM. Sedangkan CM 80 ni bila saya pindah lah ataupun saya bertukar sektor, saya kena serahkan ke orang lain. Sedangkan kalau cikgu tengok saya punya level dah level 8. Dah banyak dah point saya. Nak ke seterusnya banyak. Banyak. Jadi kita tengoklah cikgu sign in, cikgu boleh sign in. Tadi saya kata cikgu sign in sebab saya dah termasuk. Saya dah masuk dan point saya pun dah banyak. Cikgu boleh masuk. Okey, semua dah masuk ke? Cikgu boleh cuba masuk lah. Okey, dan bila cikgu masuk, kita ni cikgu kan. Jadi kita pergi ke Educator Center. Cikgu pergi ke Educator Center. Okey, cikgu ke Educator Center. Cikgu nampak ke? Okey, kemudian cikgu pergi kepada Educator Program. Educator Program. Okey, Educator Program. Jadi bila cikgu klik Educator Program, okey, cikgu akan nampak paparan macam ni lah, paparan macam ni. Kita ada Microsoft. Jadi yang kita nak buat tadi, kita nak MIEE. Okey. Cikgu boleh tengok kat sini ada macam-macam sebenarnya kalau cikgu nak buat. Okey, kalau Minecraft Innovative Educator Expert. Okey, saya tekan learn more. Okey, learn more. Okey, cikgu tengoklah dia ceritakan macam mana kita nak join the program. Kalau cikgu tengok ini adalah untuk tahun lepas, untuk tahun lepas. Tahun ni belum dibuka. Tahun lepas kalau cikgu tengok ni, nominate yourself for 2024 to 2025. Maksudnya untuk kohort 2024, 2025 dia punya pencalonan bermula 15 Mei sehingga 17 Jun. Jadi sebulan sahaja untuk kita mencalonkan diri sendiri. Untuk tahun ni belum dibuka. Katanya dia punya pengumuman dalam hujung bulan April ni. Jadi kita tunggu sama-sama lah. Tapi sebelum tu cikgu bolehlah masuk ke ni. Persediaan untuk cikgu memohon Microsoft Innovative Educator Expert. Tadi cikgu kena join Microsoft Learn and create your profile lah. Okey, dan cikgu tengok bila cikgu masuk tu, bila cikgu create profile, bila cikgu letak sekolah, cikgu tolong letak sekolah cikgu, katalah SK apa dekat sini. Okey, SK Duyung. Cikgu buatlah Melaka. Jangan letak SK Duyung je sebab bila keluar list nama, dia keluar satu dunia cikgu. Satu dunia saya nak trace MIEE sebab kita tak dapat senarai itu daripada Microsoft. Kita hanya bergantung kepada senarai itu. Jadi bila tengok macam hari tu SK Sungai Udang, rupanya tak ada cikgu tu kat SK Sungai Udang. Dia rupanya SK Sungai Udang lain. Jadi saya sarankan bila cikgu nak buat permohonan, cikgu gunakan nama sekolah dan kemudian ada nama negeri lah belakang supaya kita senang nak trace cikgu. Sebab senang kita nak ajak cikgu ikut program semua sebab kadang-kadang perlukan ada MIEE expert. Bila tu kita akan tengok daripada senarai tu. Okey, jadi kat sini cikgu masuklah Microsoft Learn, cikgu create profile.
Okey, sebab nanti cikgu akan gunakan profile picture tu, achievement tu bila kita nak isi pencalonan kendiri. Kemudian bila cikgu dah masuk Microsoft Learn, okey, cikgu buat dulu yang ni. Cikgu buat dulu 4 yang ni sebab tahun ni dia tak cakap lagi. Cikgu buat Microsoft Educator Academy, Master Microsoft Teams for any learning environment, 21st Century Learning Design dan juga AI for Educators. Buatlah kursus-kursus tu. Macam saya kata tadi, buat e-pembelajaran tu dia akan ada sedikit soalan. Nanti bila cikgu dah selesai, cikgu boleh rekodkan dalam SPL KPM dan cikgu boleh dapat badge lah. Okey, kemudian untuk persediaan juga cikgu boleh gunakan tools Microsoft ni dalam kelas cikgu lah. Jangan lupa ambillah sedikit gambar ataupun bukti. Gambar ataupun bukti. Kemudian cikgu simpan sebab kita akan guna. Kita boleh guna AI sebab dia nanti ada soalan-soalan. Saya akan buat untuk MIE Expert punya pencalonan. Kita akan ada satu sesi khas untuk bimbing cikgu secara dalam talian. Dan juga kemudian kita akan susuli dengan bengkel lah sebab benda ni agak teknikal lah. Jadi kalau siapa yang berminat, cikgu buatlah dulu e-pembelajaran tu. Ni saya cerita mengenai MIE Expert. Kalau cikgu nak dapat MIE je, Microsoft Innovative Educator tu, cikgu masuk juga Microsoft Learn, cikgu carilah course dia. Cikgu cari course dia, cikgu buat. Cikgu terus dapat MIE. Course dia ada 2 jam je. Senang sahaja. Jadi ini yang saya kata tadi, bila kita buat nanti kita akan ada profil, macam ni contoh kan. Okey, kita ada profil kat sini. Kita ada profil kat sini sekejap Okey, jadi nampak saya dah ada 57 badges, 13 trophies. Ini pun saya buat sikit-sikit je kan. Kadang-kadang okey, jadi kita akan dapat badge lah. Kita boleh tengok, ni achievement ni lah yang kita akan perlukan nanti untuk kita mohon pencalonan kendiri. Pencalonan kendiri MIE Expert. Okey. Dan kalau cikgu tengok kat sini, saya ada Minecraft kan, 101, 201 dengan 301. Okey, ini sama juga. Kalau cikgu tengok tadi dekat, alamak saya dah pergi dekat, saya pergi home sekejap saya back sebab ni dah pergi learn Okey, saya back sekejap. Okey, dekat Educator Center ni, okey kita balik kepada Educator Programs. Okey, kita ada juga Minecraft Education Ambassador. Ini nak jadi ambassador dia pun sama. Cikgu masuk, cikgu kena lengkapkan 3 modul kot. Cikgu boleh jadi Minecraft Educator Ambassador. Adalah langkah-langkah yang cikgu kena ikuti. Jadi itu untuk Microsoft Innovative Educator Expert dan juga MIE lah. Okey. Jadi itu untuk Microsoft. Okey, ada pertanyaan untuk Microsoft cikgu? Nanti kita bulan 5, pertengahan bulan 5 saya akan buat bimbingan secara dalam talian. Saya akan panggil guru peneraju generasi digital Microsoft untuk bantu terangkan macam mana secara detail kita nak buat pensijilan Microsoft. Sebab kalau saya terangkan semua hari ini, saya rasa sampai ke malam sesi kita. Okey, jadi ada nak tanya mengenai Microsoft? Ada pertanyaan tak ni? Sebelum saya teruskan dengan Apple. Cik Faizal nak tanya ke? Kalau tak ada, kita teruskan dengan yang ketiga. Dah nak habis dah ni. Yang ketiga saya pergi yang bawah dulu. Yang senang sikit. Okey, pensijilan Apple Teacher. Okey, kita klik. Pensijilan Apple Teacher ni lagi senang. Okey, so bila kita klik, kita akan dibawa kepada Apple Education Community Learning Center. Okey, jadi cikgu kena sign in lah. Kalau tu cikgu, saya galakkan kalau cikgu ada peranti Apple ataupun guna iPhone dan cikgu gunalah akaun cikgu tu. Senang sikit untuk cikgu sambung kepada Apple Learning Coach.
Okey, jadi yang kat sini cikgu boleh pilih bila saya tengok, okey, cikgu boleh nak jadi hari ni become an Apple teacher. Become an Apple teacher, cikgu boleh pilih sama ada cikgu nak badges for iPad ataupun badges for Mac. Ikut kesesuaian cikgu. iPad ataupun Mac. Okey, saya beri contoh lah, saya klik iPad. Okey, iPad. Okey, so cikgu nampak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 online courses je cikgu boleh buat sendiri. Cikgu boleh buat sendiri. Tapi cikgu kena sign in, buat. Dan bila cikgu selesai ke 6 ni, cikgu dah dapat sijil Apple Teacher. Sebenarnya saya difahamkan untuk dapat Apple Teacher ni, kalau tak ada device Apple pun boleh buat. Untuk Apple Teacher, senang sahaja. Saya tak tunjukkan sebab saya tak buat lagi. Tapi memang ada dah rakan setugas saya di SSTP buat. Sebab saya bila saya tak guna peranti Apple, saya tak buatlah lagi kan. Okey. Sebenarnya kat sini je cikgu buat satu-satu sampai lengkap 6 badges ni, cikgu akan dapat sijil Apple Teacher. Okey. Itu paling senang. Paling senang Apple ni nak dapat Apple Teacher, tetapi dekat Melaka ni tak ramai Apple Teacher. Tak ramai Apple Teacher. Okey, yang seterusnya dari Apple Teacher, kalau cikgu tengok Apple Teacher, bila ada Apple Teacher, cikgu boleh naik satu step lebih tinggi, cikgu boleh pergi ke Apple Learning Coach. Benda yang sama yang saya terangkan dari tadi slide saya tak share kan. Lepas saya terkeluar dari talian tu, saya tak share, tapi benda yang sama je. Dari Apple Teacher kita boleh upgrade jadi Apple Learning Coach. Okey, kita klik. Saya klik Apple Learning Coach. Kalau tengok, okey, apa dia Apple Learning Coach ni? Untuk Apple Learning Coach, okey, ini contoh dia lah. Apple Learning Coach Certification lah. Okey, cikgu ni dapat pada bulan 12 tahun 2024. Okey. Sekarang untuk makluman cikgu, Apple Learning Coach Cohort 2 sedang berjalan. Cohort 2 sedang berjalan. Ini pun tak perlu bayaran. Tak perlu bayaran untuk Apple Learning Coach. Kalau tengok pendaftaran dia bermula 26 Februari hingga 25 Mac. Maknanya dah habislah hari tu. Dan untuk Apple Learning Coach ni, biasanya saya akan keluarkan surat ke sekolah dan surat hebahan dan cikgu daftarlah. Daftar dia dalam delima ni. Dia tak boleh daftar awal. Daftarlah bila dia dibuka tu baru daftar. Daftar cepat-cepat supaya cikgu terpilih. Sekarang kohort 2 sedang berjalan lah. Dia antara Mac hingga Julai 2025 dan pembelajaran dia selama 43.5 jam. Dan untuk cikgu nak masuk Apple Learning Coach, cikgu terpilih, email bahawa cikgu terpilih mengikuti Apple Learning Coach akan dihantar ke ketua jabatan cikgu dan ketua jabatan kena akui ataupun approve, barulah cikgu boleh ikuti Apple Learning Coach lah. Okey, jadi kat sinilah untuk Apple Learning Coach. Buat masa sekarang sedang berjalan lah. Jadi kalau cikgu rasa cikgu berminat nak jadi Apple Learning Coach, cikgu buat dulu Apple Teacher. Itu saranan saya. Bila dah ada Apple Teacher, bila hebahan dikeluarkan, cikgu mohonlah untuk kohort 3. Kohort 3, kalau tak silap saya dalam bulan 10 ke hujung-hujung tahun lah. Hujung tahun nanti ada ada kohort 3. Ni kita tengok. Kohort pertama 300 peserta je. Kohort 2 500 peserta dan kohort 3 ada 700 peserta. Jadi tarikh dia cikgu tunggulah untuk kohort 3. Kohort 2 dah berjalan. Kohort 1 ada seramai, kalau tak silap saya 5 orang ataupun 6 orang sahaja dari Melaka yang dapat Apple Learning Coach. Okey, jadi saya rasa itu yang berkaitan dengan pensijilan dalam delima yang ada kat tepi ni lah untuk cikgu dapatkan sijil. Sebab saya tahu sijil ni sekarang cikgu boleh gunakan kalau sekolah ada SCAS. Okey, berapa orang guru yang ada pensijilan dia ambil kira dekat SCAS. Okey, yang kedua untuk cikgu gunakan dalam penilaian PBPP cikgu.
Yang ketiga, cikgu boleh gunakan bila cikgu nak mohon macam-macam lah, nak masuk pertandingan, nak mohon guru cemerlang dan sebagainya. Dan yang paling penting, selain daripada tujuan-tujuan tu, yang paling penting kita dapat upgrade diri kita, skills, kemahiran yang ada dalam diri kita, kemudian kita dapat sumbang kepada anak-anak murid kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Bila kita buat pensijilan. Ingat niat kita nak upgrade diri kita dan kita nak bantu anak-anak murid kita. Kan? Okey, dan sedikitlah saya tambah sikit selain daripada sini. Okey, kalau cikgu buka ada apps ni, okey, ada apps kan? Okey, saya share dekat ada apps ni. Okey, dekat ada apps ni kalau cikgu tengok dekat Canva ni. Ini paling senang lah. Ya, Canva ni cikgu klik je Canva. Nampak ya? Saya kecilkan sikit. Okey, cikgu pergi ke Canva. Okey, cikgu klik. Sekarang dia interface baru. Sejak ada yang benda ni announcement ni dah dapat hari tu, dia punya interface pun dah baru. Sekejap, saya punya dah hilang. Okey, cikgu tekan dekat profile cikgu. Dulu profile duk bahagian atas. Sekarang kedek-kedek nak cari profile. Rupanya profile dekat Canva berada di bawah. Cikgu tekan kat bawah ni. Cikgu pergi help and resources. Okey, cikgu klik design school. Design schools. Okey. Kemudian cikgu tengok dekat ni, kita ada course-course ni kan. Cikgu tengok get certified pun boleh. Dekat latest and greatest pun boleh. Okey, jadi kat sini cikgu ada berapa ni sijil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini pun sama. Cikgu boleh buat. Nanti cikgu boleh dapat sijil Canva, sijil Canva. Cuma sijil dia ni memang ada, tapi boleh digunakan jugalah untuk improvekan diri cikgu. Kalau cikgu tengok ada 1 hour, ada 53 minutes sebenarnya. Microsoft pun sama, dia ada masa, jadi kita boleh rekodkan dalam SPL KPM. Okey, so ini Canva. Saya dah tunjuk tadi cikgu pergi, cikgu boleh buat pensijilan lah. Ini yang ada dalam D5. Okey, kemudian dekat add puzzle ni pun ada juga sijil-sijil dia. Kalau cikgu nak lah, cikgu boleh ikuti untuk dapat sijil. Add puzzle, dan kalau tak silap saya quizzes pun ada jugalah. Cuma hari ni saya hanya share yang tepi ni dan sedikit sajalah. Add puzzle pun ada sijil untuk kita upgrade diri kita lah. Okey, jadi saya rasa itulah perkongsian saya berkaitan dengan pensijilan dalam D5. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Sementara tu saya share dululah. Ada tadi kesian yang cakap tak nampak ada part yang saya tak tunjukkan sijil, slide saya terpadam, terhilang tadi. Okey. Sekejap saya okey. Sambil-sambil lah sementara nak tunggu cikgu, kalau ada cikgu tanya kan. Okey, jadi ini tadi tadi saya tinggal, saya hilang dekat Microsoft tadi. Inilah pensijilan Microsoft. Saya ulang sikit. Yang ni MIEE dan juga MIE ni tidak berbayar lah, yang berbayar MCE. Ini pun ada tadi, jauh hari baru selesai. Hari ni baru selesai jauh hari Google dengan Google Certified Trainer dan juga Microsoft Certified Educator. MCE dah 6 orang dapat pensijilan hari ni, dah bergelar MCE di Melaka. Tahun lepas ada 6 orang. Saya tak, sebab kita ada kuota, saya tak boleh hantar ramai Okey, dan untuk Google Certified Trainer, permohonan dah submit semalam. TSA alhamdulillah semua dah lulus. Jadi kita tunggulah keputusan untuk GCT tu. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya. Okey, ini Apple tadi saya kata, Apple Teacher dengan Apple Learning Coach lah. Tak perlu berbayar. Ada dalam D5 juga. Cikgu boleh buat Apple Teacher dulu. Sementara untuk mohon Apple Learning Coach. Saya buat promosi ni sebab apa? Permohonan dari Melaka untuk Apple Learning Coach memang sedikit. Kurang memberangsangkan. Jadi cikgu bersedialah
masuk dulu Apple Teacher, lepas tu pergilah Apple Learning Coach. Tapi untuk Apple Learning Coach kena ada device Apple lah. Untuk siapa pengguna Apple, bolehlah ikuti. Okey, jadi sambil-sambil tu saya jawab dulu. Terpaksa iklan berulang-ulang kali sampailah penuh kan. Okey, jadi apa lagi, ada pertanyaan lain tak? Saya sebenarnya sharing saya simple je. Sekejap saya sharekan link sekejap, link untuk saya nak sharekan link untuk kehadiran. Dia bila buat kerja tu kan, lepas dah lupa. Bengkel Data Studio. Google Data Studio. Sekarang dah tak panggil Google Data Studio, sekarang dah panggil Luka Studio. Luka Studio, ramai nak sertai. InsyaAllah. Cikgu Zulkifli ada nak tanya Cikgu Zul? Tak ada pun. Faham. Okey, itu untuk kehadiran. Dia saya ada bagi juga link dekat bahagian komen untuk kehadiran petang ni. Sila cuba. Pokok saya terlupa nak buka dia punya respons tu. Boleh cuba. Boleh isi ke? Saya rasa tak ada masalah kot. Okey, ada apa-apa pertanyaan lagi cikgu nak tanya? Okey, Google Form boleh buka, boleh akses. Alhamdulillah. Okey. Saya sebenarnya tahun ni memang bengkel saya kalau boleh nak short and simple macam ni. Saya just nak cikgu kenal lebih lanjut apa yang ada dalam Delima, lepas tu cikgu bolehlah gunakan kan. Cikgu tahu dan cikgu gunakan. Sebenarnya tak terhad kepada admin Delima, siapa-siapa je yang berminat boleh join. Dialu-alukan. Cuma dengan syarat guna ID Delima sahaja. Okey, Cikgu Bahazura, insya-Allah bengkel Luka Studio insya-Allah. Okey, ada pertanyaan lagi? Saya buka untuk pertanyaan ni. Okey. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya rasa kod-kod ada nak bergambar kan. Kita bolehlah buka kamera. Assalamualaikum, boleh saya tanya soalan? Ada yang nak bergambar, nak jadikan evidence, nak tunjuk saya hadir kan. Okey, jadi bolehlah buka kamera. Boleh buka kamera, kita bergambar. Saya bagi masa untuk kita bergambar. Saya stoplah present, stop sharing sebab saya rasa semua dah scan kot. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, boleh tak stop menaip sebab nanti tak nampak gambar-gambar kawan. Kejap lagi baru boleh kita ambil gambar dulu. Garang kan saya? Okey, kita ambil gambar dulu sikit. Okey, dah ambil satu, kita pergi page lain. Page saya dah maksimum dah ni. Kita pergi page lain. Dia banyak page ni, ramai kan? Okey, cikgu ataupun cikgu ambillah gambar diri sendiri Kalau tu saya dah ambil dah ni separuh. Sebab dia kan banyak page ni. Page 1, page 2, page 3 kan. Okey, yang penting saya rasa setiap page ada muka saya. Okey, jadi itu saja sharing session saya hari ini. Saya minta maaf kalau saya tercakap laju ke, kalau ada kekurangan. Okey, kita jumpa lagi bulan depan. Bulan depan pun ada lagi sesi berikutnya. Tunggukan tajuk daripada saya. Okey, harapan saya perkongsian ini bermanfaat untuk cikgu lah. Cikgu dapatlah tingkatkan kompetensi diri cikgu, dapatkan pensijilan. Jadi saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Kita jumpa lagi.